Assalamualaikum. Saya Muhammad Al-Fatih bin Syari Syam, wartawan muda TV PSS SK Bukit Senggih. Hari ini, murid-murid program pendidikan khas integrasi PPKI mengikut program terapi berkuda dan memanah di Pusat Ekwan Dadam Merah Paya Dalam. Tujuan program ini ialah untuk meningkatkan keyakinan diri, fokus dan kemahiran motor halus murid melalui aktiviti luar bilik darjah. Selain menyeronokkan, aktiviti ini juga membantu murid PPKI belajar mengawal emosi dan mengurus pergerakan diri dengan lebih baik. Saya Muhammad Al-Fatih bin Syari Syam melaporkan untuk TV PSS SK Bukit Senggih. Terapi aktif minda positif.